Bila ular masuk ke dalam rumah kita, apa yang kita perlu buat? Maka di sini terdapat satu petunjuk daripada Nabi SAW yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya daripada Abu Sa'ib bekas hamba Hisham bin Zuhrah, bahawa dia berkata, satu hari aku menemui Abu Sa'id Al-Khudri. Aku dapati dia sedang solat. Jadi aku duduk menunggu sehinggalah dia selesai solat. Aku mendengar ada bunyi yang bergerak di atas bawah katilnya. Rupa-rupanya ada seekor ular. Maka aku pun bangun dan hendak membunuhnya. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri memberi isyarat ketika itu kepadaku agar duduk. Apabila selesai solat, dia menunjukkan ke sebuah bilik dalam rumah itu. Lalu ia berkata, kamu nampak bilik itu? Aku jawab, ya. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri berkata, dulu ada seorang pemuda yang baru berkahwin tinggal di situ. Dia keluar bersama Nabi SAW ke peperangan Khandaq. Semasa dia bersama dengan Nabi SAW, pemuda itu datang meminta izin kepada Nabi. Ya, dan dia berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku balik sekejap kepada isteriku kerana dia baru berkahwin. Ya, dia minta izin kepada Nabi untuk balik sebab dia baru berkahwin. Maka Nabi SAW izinkan untuk dia balik dan berkata kepada dia, bawalah senjatamu. Aku bimbang kamu akan diserang oleh Bani Khuraizah. Apabila pemuda itu pulang dan dia dapati isteri dia sedang berada di antara dua pintu, maka ketika itu lahirlah perasaan cemburu dan dia ingin mengangkat tombaknya untuk menikam isterinya. Tetapi isterinya berkata, jangan terburu-buru. Tunggu dulu. Ya, masuk dulu dan tengok apa yang ada di dalam rumah itu. Dan pemuda itu masuk ke dalam rumah dan didapati ada seekor ular yang sedang melingkar di atas katilnya, di atas tempat tidurnya. Maka dia pun menikam ular itu dengan tombaknya, lalu keluar dan menegakkan tombak itu di halaman rumah. Maka ketika itu ular itu menggulupur dan pemuda itu pun tiba-tiba rebah dan meninggal dunia. Pada keadaan itu tidak dapat dipastikan sama ada siapa yang mati dulu, sama ada ular itu ataupun pemuda itu. Maka perkara ini, kisah ini telah disampaikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada jin yang telah memeluk Islam. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا, jika kamu melihat sesuatu seperti ular daripada kalangan mereka, maka berilah amaran kepada mereka selama 3 hari. Jika mereka masih lagi ada muncul selepas itu, maka bunuhlah ia, kerana sebenarnya itu adalah syaitan. Dan di dalam satu riwayat yang lain, daripada Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan bahawa sesungguhnya di Madinah ada sekumpulan jin yang telah memeluk Islam. Barang siapa yang melihat sesuatu daripada tenteranya yang dikenali dengan awamir ataupun sebagai awamir jin yang tinggal di rumah, maka hendaklah dia memberi amaran sebanyak 3 kali, iaitu menyuruh dia keluar. Sekiranya dia masih lagi kelihatan selepas itu, maka bolehlah ia membunuhnya kerana sesungguhnya ia adalah syaitan. Maka ini adalah satu petunjuk daripada Nabi SAW. Sekiranya ular masuk ke dalam rumah kita, hendaklah kita halau dia sebanyak 3 kali. Ataupun dalam riwayat yang mengatakan 3 hari kita boleh halau dia. Inilah perkara yang telah diajarkan oleh Nabi SAW apabila ular masuk ke dalam rumah kita. Pernah juga berlaku kepada pesakit kami apabila ular masuk ke dalam rumahnya. Lalu dia ambil kayu dan pukul ular tersebut. Tiba-tiba ular itu jadi lembik ataupun jadi menggelupur dan lemah. Dan ketika itu juga tiba-tiba tangan pesakit yang memukul ular tersebut tiba-tiba menjadi lemah, seolah-olah diserang stroke, ataupun tangan yang memukul itu menjadi lemah seperti stroke. Maka pesakit berikhtiar dengan Al-Quranul Karim datang ke pusat rawatan kami, dan apabila dibacakan ruqyah, tiba-tiba tangan yang lolai seperti stroke itu tiba-tiba berdiri tegak, ya, menggeletar, ya, seolah-olah ada yang mengganggu ataupun yang menyebabkan tangan itu lemah. Inilah petunjuk yang telah diajarkan oleh Nabi SAW supaya apabila ular masuk ke dalam rumah kita, maka hendaklah kita mengarahkan supaya dia keluar ataupun memberi amaran supaya dia keluar. Ya, mudah-mudahan kita terhindar daripada sebarang mudarat dan juga Allah memelihara kita daripada sebarang perkara yang tidak diingini ataupun yang mengganggu kehidupan kita, insya-Allah.